Sejarah Tingkatan 4 Bab 1, Warisan Negara Bangsa. Subtopik 1.3 Keunggulan pentadbiran dan undang-undang. Keunggulan bererti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan terbukti melalui sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun sehingga menjadikan kerajaan ini masyhur. Sistem pentadbiran yang tersusun ini dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Setiap kawasan pentadbiran ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada sultan yang mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek, iaitu dalam pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan agama seterusnya. Bendahara yang menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Bendahara juga akan menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Selain itu, penghulu bendahari dilantik bagi menguruskan perbendaharaan seperti urusan perdagangan, segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Di samping itu, temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan Kota Melaka, manakala Laksamana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Daripada aspek undang-undang pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Contoh bagi hukum jenayah ialah dalam fasal 5.1. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Serta dalam fasal 4, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan bagi hukum peranan sultan dan pembesar. Contohnya ialah dalam fasal 1, dijelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari, serta sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Contohnya bendahara dan temenggung. Seterusnya, antara hukum bagi kekeluargaan ialah hukum dalam perkahwinan, termasuklah dalam fasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup memadai 2 orang sahaja, serta hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Bagi hukum dari aspek ekonomi ialah dalam fasal 30 dinyatakan amalan riba diharamkan. Dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Undang-Undang Laut Melaka pula diusahakan oleh beberapa nakhoda Melaka, iaitu Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahak. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkara berkaitan dengan peranan nakhoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian. Dalam fasal 13.1 dinyatakan bahawa nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam fasal 13.3 pula dinyatakan sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nakhoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan.